emas tersimpan bisa, langit berdarah di ufuk kota. Dua panglima berbalah kuasa, negara hancur, rakyat menderita. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Sorry sebab video ni keluar lambat. Macam biasa, busy sikit dengan TikTok. Sesiapa yang nak support vlog aku, boleh follow Diary Gigi Emas dekat TikTok. Dan sebelum aku sambung cerita aku ini hari, sesiapa yang belum layan lagi video bahagian 1, ada baiknya pergi layan dulu. Aku takut kau tak faham pucuk pangkal cerita ini hari, sebab aku terus sambung je ni. Okey, cukup lah tu aku punya mukadimah. Untuk pengetahuan korang, Sudan ni sebuah negara yang kaya dengan sumber semula jadi tau. Tanah diorang subur, ada minyak, dekat Darfur sana tu kemain banyak emas, tembaga, uranium, biji besi, sampailah ke nadir bumi. Segala jenis kekayaan ada dekat sana. Sayang 1000 kali sayang, negara memang kaya, tapi hasil bumi tu tak mengalir dekat rakyat Sudan. Segala kekayaan tu tersangkut dekat golongan elit kerajaan dan golongan tentera je. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin ni mampu minum air hujan, rebus rumput je buat alas perut. Dekat sini kita boleh nampak bumi yang kaya ni boleh jadi penawar atau racun pada manusia tau. Bila dah masuk tahun 2018-2019, ekonomi makin goyah yang membuatkan mata wang diorang jatuh. Macam biasa harga makanan melambung naik, kadar pengangguran pun makin tinggi. Sebab apa? 60-70% bajet negara disalurkan pada sektor keselamatan dan ketenteraan je. Hospital tak ditambah baik, sekolah tak dibangunkan. Maka muncullah satu gerakan dari jalanan yang bernama Forces of Freedom and Change, sebuah organisasi gabungan parti politik, persatuan pekerja dan pelbagai NGO. Diorang punya tagline Freedom, Peace and Justice. Maka jatuhlah Omar al-Bashir macam yang aku cerita itu hari. Untuk pengetahuan korang, kejatuhan Omar al-Bashir ni bukan sebab gerakan rakyat pun, tapi disebabkan dua organisasi tentera Sudan yang bergabung, iaitu Sudanese Armed Force SAF dan Rapid Support Force RSF. RSF ni punya sejarah kejap lagi aku cerita panjang. Bila kerajaan Omar al-Bashir dah goyah, diorang pun buka langkah lah apa lagi. Bila Omar al-Bashir jatuh, lagi sekali Transitional Military Council ambil alih pentadbiran sebelum diserahkan pada kerajaan awam. Masalahnya, yang pegang kuasa TMC ni general-general tentera zaman Omar al-Bashir juga. Jadi rakyat dah risau, takut TMC akan naikkan kerajaan tentera yang baru pula. Maka beribu orang termasuk pelajar, doktor dan pekerja awam berkemah dekat ibu pejabat umum tentera dekat Khartoum sebagai tanda protes secara aman. Diorang demand untuk serahkan pentadbiran kerajaan secepat yang mungkin dan menolak dominasi tentera dalam kerajaan peralihan. TMC juga dipaksa untuk sign perjanjian pembahagian kuasa dengan wakil awam, iaitu Forces of Freedom and Change tadi tu. Nak dijadikan cerita, pada 3 Jun 2019 waktu subuh 29 Ramadan 1440 Hijrah, dah nak raya dah. Masa diorang semua tengah sahur dan solat subuh, beribu penunjuk perasaan yang berkemah depan HQ tentera tu kena serangan mengejut. Peristiwa ni dikenali sebagai Khartoum Massacre. Serangan ni dipercayai dilakukan oleh tentera RSF yang diketuai oleh General Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti. Tragedi ni dah mengorbankan lebih 100 nyawa dan beratus-ratus orang hilang tanpa kesan. Laporan 60 muka surat daripada Human Rights Watch menjelaskan berlakunya tembakan rambang, jenazah dicampak buang ke Sungai Nil, wanita diperkosa dan yang mana dah cedera tu diorang biarkan je mati. Seorang wanita muda bernama Asma telah kehilangan 3 orang saudara lelaki depan mata dia sendiri dalam peristiwa tu. Masa tu suasana penuh dengan jeritan daripada emak yang kehilangan anak, anak yang kehilangan bapa. Tragedi ni dah jadi satu sejarah hitam Sudan di mana rakyat nakkan keadilan tapi dibalas dengan keganasan. Dalam kekecohan yang berlaku, satu harapan baru lahir di mana dalam tempoh 2019 sampai 2022, Sovereign Council of Sudan yang terdiri daripada 11 orang ahli telah dibentuk. 11 orang ahli ni pula terdiri daripada wakil tentera dan orang awam. Abdullah Hamdok telah dilantik sebagai Perdana Menteri dan Abdel Fattah Al-Burhan, Panglima Tentera SAF, dilantik sebagai Ketua Negara untuk Kerajaan
kerajaan TMC ni. Maka rakyat Sudan nampak yang negara diorang ada harapan untuk aman damai. Tapi nilai keamanan tu sangat mahal ya tuan-tuan, bukan semudah tu nak dapat. Pada tahun 2020, kerajaan Sudan sign Juba Peace Agreement dengan beberapa kumpulan pemberontak sebagai tanda nak tamatkan konflik bersenjata. Tahun yang sama juga, Sudan buat satu langkah berani bila diorang cuba menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel yang membuatkan beberapa negara Arab terkejut. Sayangnya, pada tahun 2021, tentera buat perangai lagi di mana Abdul Fattah Al-Burhan jalankan rampasan kuasa untuk dapatkan kuasa pemerintahan penuh. Abdullah Hamdok cuba nak mempertahankan kuasa pemerintahan awam. Namun, pada Januari 2022, beliau meletakkan jawatan dan keluar daripada Sudan. Maka, Abdul Fattah menguasai pentadbiran kerajaan Sudan yang baru. Pendekkan cerita, pada 5 Disember 2022, lepas dah kena push dengan badan-badan antarabangsa, TMC pun buat perjanjian rangka kerja politik antara komponen tentera dan kuasa-kuasa awam. Dalam perjanjian ni, kerajaan TMC kena serahkan kuasa pada kerajaan awam dalam tempoh beberapa bulan dan diorang aim pada April 2023. Selain tu, diorang kena bentuk kerajaan awam yang baru yang akan mentadbir negara selama 2 tahun sebelum pilihan raya umum yang seterusnya dijalankan. Seterusnya, TMC kena jalankan reformasi keselamatan, ekonomi dan laksanakan perbicaraan terhadap jenayah yang berlaku dalam Khartoum Massacre. Last kali, SAF dengan RSF kena bergabung dan menjadi satu pasukan tentera kebangsaan. Tapi ada ura-ura mengatakan tindakan gabungan ni adalah langkah nak hadkan kuasa RSF. Masa nila kau nampak kepentingan setiap ketua-ketua yang memerintah Sudan ni. Abdul Fattah nak proses integrasi tu dijalankan dalam tempoh setahun 2 dengan alasan nak menjamin kestabilan dan disiplin tentera. Hamdan Dagalo, ketua RSF, demand untuk jalankan proses integrasi tu dalam tempoh 10 tahun untuk pastikan diorang tak hilang kuasa dengan pengaruh. Pertembungan di antara dua kepentingan nila yang jadi punca peperangan Sudan yang sekarang ni. Yang terseksa, yang menderita, yang matinya siapa? Rakyat juga. Waktu subuh 15 April 2023, bergema dentuman tembakan dekat Khartoum menjadi tanda meletusnya perang saudara yang baru. Seterusnya menghancurkan segala perjanjian damai yang diperjuangkan selama ni. Dalam masa beberapa jam, peta kuasa Sudan Utara dah pecah dua. Khartoum pun dah jadi medan perang. Abdul Fattah dan SAF kontrol wilayah timur dan utara termasuk pelabuhan Sudan dekat Laut Merah, pusat ekonomi dan laluan utama untuk keluar masuk Sudan. Hamdan Dagalo dengan RSF pula kontrol wilayah barat dan selatan termasuk Darfur, kawasan yang simpan lumbung emas terbesar dekat Sudan. Anyway, sebelum aku terlupa, untuk memudahkan korang faham, perang ni banyak terkesan dekat Sudan Utara atau sekarang disebut Sudan je. Sudan Selatan dah merdeka pada tahun 2011 macam aku cerita itu hari. Diorang dah ada kerajaan diorang sendiri. Jadi, start tahun 2011, kalau sebut Sudan je, maknanya negara belah utara. Kalau belah selatan, kita sebut Sudan Selatan atau South Sudan. Faham Balik pada cerita tadi, kita boleh nampak pula diorang ni bukan takat nak rebut kuasa, tapi diorang nak rebut sekali kekayaan hasil bumi dekat Sudan. Untuk pengetahuan korang, Sudan ni negara pengeluar emas ketiga terbesar dekat Afrika. Hampir 60% ekspor negara Sudan ialah emas, lebih kurang 65 tan emas setahun. Tapi ramai percaya, sebenarnya nilai emas yang keluar dari Sudan lebih dari 65 tan setahun, sebab tu tak termasuk lagi yang seluduk punya. Yang itu kejap lagi aku cerita. Sayangnya, macam aku cakap tadi, negara punya kaya, rakyat tak dapat apa pun, pemimpin je makin muncit. Lama kelamaan, perang ni dah jadi konflik serantau. Mesir, Rusia dengan Iran cenderung untuk sokong Abdul Fattah sebab diorang pun ada kepentingan yang diorang nak jaga. UAE dengan networking dekat Chad dan Libya cenderung untuk sokong Hamdan Dagalo, tapi semua menafikan penglibatan diorang. Ada laporan terbaru pula mengatakan RSF ada hire tentera upahan asing, termasuk bekas tentera Colombia untuk tampung kekuatan tentera diorang. Masuk tahun 2025 ni, isu ni makin memuncak. UAE buat seruan secara rasmi untuk buat gencatan senjata dan offer diri nak jadi pendamai antara dua pihak yang berperang ni. Masalahnya, laporan siasatan antarabangsa melaporkan yang UAE ni bagi pertolongan dekat RSF dan ada kepentingan dekat wilayah barat Sudan. Pada Mac 2025, kerajaan Sudan cuba bawa isu konflik perang diorang ni ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk tuduh UAE terlibat dengan genosid sebab UAE ni yang support RSF dekat Darfur. UAE confirm nafikan. Diorang cakap diorang cuma hantar bantuan kemanusiaan je. ICJ terpaksa tolak kes tu sebab UAE awal-awal dah tolak penerimaan bidang kuasa ICJ di bawah Convention Genocide 1948. Jadi, ICJ cuma boleh bicarakan kes ni kalau dua-dua negara ni ada buat perjanjian khas yang menandakan diorang bersetuju untuk bicarakan kes ni dekat ICJ. Masalahnya tak ada. So, ICJ tak boleh buat apa lah. Seterusnya, Al-Fashir, ibu
negeri Darfur yang dah jadi benteng akhir SAF dekat barat yang menempatkan lebih kurang 1 juta orang penduduk. Untuk pengetahuan korang, RSF dah kepung El-Fasher daripada Mei 2024 di mana segala bekalan disekat masuk ke dalam. Jadi rakyat El-Fasher terpaksa survive dengan apa yang ada je. Akhirnya macam yang korang tengok itu hari, pada 26-27 Oktober 2025 El-Fasher jatuh ke tangan RSF. Laporan awal mengatakan ribuan orang awam dah terkorban. Hospital, sekolah dan rumah orang awam telah dibakau tanpa belas kasihan. Wanita dan kanak-kanak jadi mangsa perkosa, culik dan pembunuhan. Suasana dekat dalam El-Fasher, aku cakap engkau, dah penuh dengan mayat bergelimpangan dekat sana sini. Sejak 26 Oktober itu hari, lebih 36,000 orang telah melarikan diri sebab El-Fasher dah jadi deathbed dah. Kebanyakannya terpaksa berjalan kaki pada waktu malam yang gelap bawa anak-anak kecil. Bila tengok ramai yang lari keluar, RSF buat benteng tanah yang besar keliling El-Fasher untuk dijadikan perangkap. Siapa je yang cuba keluar dari El-Fasher akan ditembak. Gambar satelit dari Yale Humanitarian Research Lab menunjukkan tanah dekat El-Fasher dah berubah warna disebabkan banyaknya darah dan mayat yang menimbun. Dalam satu laporan lain pula, tentera RSF masuk bilik mayat dekat University El-Fasher dan cek satu-satu mayat yang ada dekat situ. Siapa je yang diorang jumpa cuba nak menyamar jadi mayat, diorang terus jadikan diorang ni mayat betul. Laporan perubatan pun menunjukkan korban dekat El-Fasher ni pada skala yang tak mampu nak dibayangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dapat laporan yang lebih dari 450 orang awam telah dibunuh dekat salah satu hospital utama dekat dalam El-Fasher. Pada 28 Oktober 2025, Ketua Pengarah WHO mengesahkan sekitar 460 orang pesakit dan pengiring WHO telah terbunuh dekat Hospital Saudi El-Fasher. RSF nafikan penglibatan diorang terhadap serangan dekat hospital tu dan bagi tahu yang suspek sebenar telah pun ditahan. Tapi tak ada bukti konkret pun yang penahanan tu dijalankan. Dekat Tawila, 60 km belah barat El-Fasher dah jadi kawasan pelarian terbesar dekat Sudan yang menampung beratus ribu pelarian yang terselamat. Masalahnya, daripada laporan International Rescue Committee dan Save the Children menjelaskan, jalan nak pergi ke kamp pelarian tu penuh dengan mayat-mayat yang tak sempat nak dikebumikan. Dalam perang ni juga, satu nama yang satu masa dulu pernah terkenal sekarang disebut-sebut balik, iaitu Isa Abu Lulu atau nama sebenar dia Al-Fatih Abdullah Idris, seorang komander RSF yang viral sebab tembak tahanan yang tak bersenjata dekat padang pasir El-Fasher disebabkan mangsa-mangsa ni dari etnik yang diorang anggap musuh. Orang Darfur anggap dia bukan manusia dah, tapi hasil keganasan yang turun dari generasi ke generasi. Isa ni lahir dan dibesarkan dalam suasana kaum Arab nomad dari kumpulan etnik Bagara. Sumber rezeki kaum Bagara ni ialah kambing, unta, kuda dan banyak lagi binatang lain lah. Nama Bagara tu sendiri datang dari perkataan Arab bakar yang bermaksud lembu atau sekawan lembu. Jadi binatang ternakan diorang ni tak boleh mati. Kalau mati tak makanlah diorang. Jadi demi nak dapatkan padang rumput dan air untuk haiwan ternakan diorang, itu yang jadi nomad tu berpindah gandah dari satu tempat ke satu tempat. Diorang tak peduli pun tempat yang diorang pergi tu dah ada tuan ke belum. Diorang langgau je janji binatang diorang tak mati. Cara hidup diorang memang lasak sebab diorang ni membesar dekat kawasan padang pasir yang keras, bawah matahari yang terik, hujan pun jarang turun. Jadi dalam budaya diorang, keberanian, kekerasan dan kemampuan untuk bertarung ni adalah kayu ukur maruah seorang lelaki. Lelaki yang lembut, takut darah macam aku ni dan terlalu bertolak ansur akan dianggap lemah dan tak layak untuk dihormati. Jadi bila diorang dah menetap dekat satu wilayah, kau masuk je wilayah diorang, undang-undang negara dah tak boleh pakai dah walaupun engkau tuan tanah dekat situ. Diorang ada undang-undang suku diorang sendiri yang diorang pegang teguh secara turun-temurun. Bila musim kemarau atau haiwan ternakan diorang mati, diorang akan merompak dan membunuh demi nak meneruskan kehidupan diorang. Diorang tak nampak yang membunuh ni satu dosa tau, tapi lebih kepada cara untuk bertahan dalam hidup. Tapi tak adalah diorang ni jenis yang tak bertamadun langsung. Diorang masih kenal baik buruk dosa pahala. Cuma dalam dunia diorang, dalam konteks survival ni bukan pasal baik atau jahat, tapi pasal siapa yang mampu bertahan. Kalau aku tak bunuh engkau, aku yang mati. Jadi lebih baik engkau yang mati. Lebih kurang macam tu. Suasana hidup diorang yang terlampau ekstrim ni yang membentuk cara hidup diorang yang ganas macam ni. Jadi sekarang dah faham kan kenapa Isa Abu Lulu tu ganas nak mampus. Dia ni adalah produk budaya yang ekstrim dan membesar dalam perang yang tak ada kesudahan. Pada 30 Oktober itu hari, RSF tayangkan gambar dak Isa Abu Lulu ni kena tangkap. Tapi macam biasa, semua orang anggap gambar tu wayang je demi nak cover jenayah diorang. Berbalik pada cerita tadi, daripada suku kaum diorang ni lahirnya Janjaweed. Ingat tak aku cakap pasal masyarakat bukan Arab dekat Darfur yang buat protes pada tahun 2003 dalam video bahagian 1. Bila Omar Al-Bashir hantar tentera Sudan, diorang kalah kan. Oleh kerana suku kaum dari etnik Bagara ni mahir dengan geografi dekat Darfur, Omar Al-Bashir pun decide nak rekrut diorang jadi pasukan tentera separa profesional.
Bekalan senjata pun dihantau dan pasukan diorang dinamakan sebagai Janjaweed. Nama Janjaweed tu sendiri terdiri daripada gabungan 3 perkataan Arab tempatan yang bermaksud orang bersenjata yang menunggang kuda seperti jin. Bila diorang diberikan kuasa dan senjata, ibarat kau tuang RON 97 dekat atas unggun api lah. Maka Janjaweed pun digunakan untuk menjatuhkan pemberontak bukan Arab dekat Darfur. Diorang juga makin bersemangat nak berjuang sebab diorang bukan dibayar guna gaji tapi guna harta rampasan. Bila diorang dah jatuhkan pemberontak dekat Darfur, diorang jadi makin tamak. Darfur tu pula penuh dengan lumbung emas. Makin kaya dan berkuasa lah diorang. Diorang ni juga tak ada pendidikan formal, termasuk le Dak Hamdan Dagalu tu. Jadi segala keputusan dan tindakan diorang ni dah berpaksikan keuntungan semata-mata. Tambah lagi, Janjaweed ni pegang kuat pada ideologi supremasi Arab. Itu yang zalim semacam dengan kaum bukan Arab. Lepas pemberontakan dekat Darfur tu settle, Omar al-Bashir nampak yang Janjaweed ni boleh jadi jaminan kuasa beliau. Sebab beliau tahu je, tak semua general tentera SAF setia dengan beliau. Bila Omar dah kena push di peringkat antarabangsa dengan keganasan Janjaweed ni, Omar al-Bashir pun rebranding balik kumpulan ni. Beliau nak hukum jenayah diorang pun tak boleh sebab inilah jaminan Omar nak kekal berkuasa. Pada tahun 2013, Omar al-Bashir pun rebranding balik kumpulan diorang jadi RSF. Kira jadikan diorang pasukan rasmi keselamatan negara, lengkap dengan pangkat, pakaian seragam dan gaji bulanan. Tapi segala lumbung emas dekat Darfur tu masih bawah kuasa Hamdan Dagalu, pemimpin RSF. Semua ni wayang je demi nak tutup kekejaman yang pernah berlaku. Masa Sudan baik dengan Arab Saudi dan UAE, Omar pernah hantau RSF pergi Yaman sebagai tentera bantuan. Masa ni lah RSF belajar berdikari sendiri sebab dah kenal ramai orang yang kemudiannya membentuk networking luar negara. RSF start buat hubungan perdagangan emas dengan UAE dan Rusia untuk kukuhkan kekuatan diorang. Tapi segala urusan perdagangan ni dilakukan secara tak rasmi. Senang cerita seluduk lah. Daripada keuntungan jual emas ni lah, diorang dah boleh beli senjata, kenderaan perang dan teknologi perang sendiri. Tak payah nak harap kerajaan dah. Sebab tu RSF berpaling tadah daripada Omar al-Bashir bila diorang bergabung dengan SAF untuk jatuhkan Omar. Tambah pula, lepas Omar jatuh, RSF jadi makin kuat dan berpengaruh dalam kerajaan Sudan. Diorang lagi mudah nak beroperasi dan segala tindakan diorang dilindungi oleh kerajaan. Berbalik pada perang yang berlaku sekarang ni, Hamdan Dagalu kena kecam teruk oleh ramai pemimpin dan organisasi antarabangsa. Maka Hamdan pun umumkan pembentukan jawatan kuasa siasatan dalaman untuk menyiasat pelanggaran hak asasi manusia dekat Al-Fashir. Tapi ramai yang sindih Hamdan sebab tak ada satu bukti pun yang menunjukkan siasatan tu dijalankan. Keadaan jadi makin tak terkawal sampai organisasi bantuan kemanusiaan dekat Sudan pun jadi lumpuh. Islamic Relief laporkan yang akses ke Al-Fashir dah terputus terus. Ramai petugas antarabangsa kena bunuh, konvoi bantuan pun kena rompak dengan kumpulan RSF. Maka beratus ribu pelarian hidup dalam keadaan tak ada perlindungan dari mana-mana pihak. Wartawan BBC Jeremy Bowen melaporkan ramai orang awam dan tentera SAF yang ditangkap telah dibunuh. Dr. Muhammad Al-Sheikh menceritakan pengalaman beliau bila hospital tempat beliau bertugas kena serbu, farmasi terus kena kongka, doktor dan nurse kena culik dan family diorang dipaksa untuk bayar duit tebusan. Angka kematian dekat Sudan sekarang ni dah mencapai tahap yang menakutkan. Pelbagai sumber antarabangsa menganggarkan yang angka korban dah melebihi 150,000 orang. Lebih 10 juta penduduk dah jadi pelarian dan 13 ke 16 juta orang dah hilang tempat tinggal. Berdasarkan laporan organisasi kemanusiaan, lebih 20 juta rakyat Sudan mengalami krisis kebuluran. Khartoum yang dulu jadi simbol kemodenan Sudan sekarang dah lumpuh sepenuhnya. Bangunan kerajaan dah musnah, hospital asyik kena serang, kawasan orang ramai jadi medan pertempuran. Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menuduh yang dua-dua pihak, baik SAF dengan RSF ni, dah melakukan kekejaman terhadap orang awam Sudan sejak tahun 2023. Tak ada pihak pun yang bersih dalam kerajaan Sudan sekarang ni. Dekat sini korang boleh nampak sikit kan apa masalah yang berlaku dekat Sudan ni. Punca dia bila pihak yang berkuasa jadi tamak dan gila kuasa, langsung tak fikir orang lain. Dah bertembung tak sebulu terus perang sesama sendiri. Yang jahanamnya siapa? Rakyat. Kepada rakyat Malaysia yang acah-acah nak seru perang tu, aku nak korang muhasabah diri balik. Kau tengok suasana perang dekat Sudan sekarang ni, itu ke yang kau nak? Lepas tu, kalau dah perang, kau ingat senang ke nak bentuk kerajaan balik? Kemerdekaan dan keamanan ni mahal tau. Bukan guna duit je, dia guna darah dan nyawa orang terdahulu. Sia-sia je pejuang terdahulu berkorban kalau akhirnya anak cucu dia sendiri yang merosakkan perjuangan diorang sebab heboh nak berperang. Aku harap cerita aku ni membolehkan korang faham dan well aware dengan situasi dekat Sudan. Tak adalah bengap-nau kan. Tapi aku yakin korang dah tahu dah cerita ni sebab video ni keluar pun dah lambat. Dah ramai content creator famous yang cover cerita ni. Apa yang aku cerita ni pun secara ringkas je. Banyak perspektif lain yang aku tak cover. Korang boleh lah dengar dari penerangan daripada orang lain juga untuk melengkapkan lagi pemahaman korang terhadap isu dekat Sudan ni. Semoga
ke Sudan kembali aman macam zaman keemasan diorang dulu? Macam biasa, kalau ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan cerita aku, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.